Benda senang saya tahu, benda susah saya tak tahu. Benda susah saya tahu, benda senang saya tak tahu. Benda susah macam memperbaiki negara. Benda susah macam bercakap depan penguasa. Benda susah seperti menyebabkan keamanan dalam sesuatu perkara. Itu semua saya boleh buat. Kita boleh buat. Confident, chill lah. Tapi LHDN tak tahu. Ibu pun cakap LHDN tu lembaga hasil dalam negeri. Setiap gaji manusia di Malaysia akan ditolak oleh LHDN. Tanyalah, sebulan berapa bu? Seminggu berapa? Setahun berapa? Manalah ibu tahu. Lepas tu siapa cakap? Nanti search ChatGPT lah. ChatGPT. LHDN pada tahun lepas mengutip almost 200 lebih bilion ringgit. Kemudian duit disamaratakan kepada polis, tentera, bomber dan membuat sekolah-sekolah, membuat universiti semua di Malaysia. Lepas tu, Sofia kan nak jumpa PMX. Sofia nak laksanakan semua ni demi kepentingan umat, kepentingan manusia, kepentingan masa depan manusia di dunia dan di akhirat. Cek. Perdana Menteri tak ada kuasa nak guna LHDN punya duit sesuka hati. Dia kena melalui Kerajaan Persekutuan dan menteri-menteri agensi, kemudian baru sampai ke kita lah. Kita kena minta izin dia orang, kita kena paparkan perbentangan strategik, praktikal sepenuhnya lah. Fikir punya. Baik kita buat LHDN sendiri. Betul tak? Kita nak buat semua benda yang kita nak buat guna semata-mata LHDN Malaysia. Tak makanlah askar-askar tu. Tak makanlah bomba-bomba ahli bomba tu. Tak makanlah ahli-ahli polis tu. Padahal mereka lah hero dan wira negara. Lepas tu fikir. Sajalah nak tahu. LHDN Amerika Syarikat. Dia ChatGPT, sila beritahu saya. LHDN Rusia, dia ChatGPT, sila beritahu saya. Amerika Syarikat sahaja mengumpul IRS atau LHDN, dia orang punya nama IRS 5.3 trilion. Wow. Kemudian kita tengok Rusia, dia orang punya LHDN bernama FTS 2.0 trilion. Astaghfirullahalazim. Wow. And then fikir. Tak boleh ke Malaysia minta 1% je daripada IRS Amerika Syarikat, FTS dan Rusia? Kita akan mengadakan satu pertemuan antarabangsa di Amerika Syarikat atau di Rusia atau di China atau di India atau di mana-mana. Siapa kisah pasal Rohingya? Takkanlah Donald Trump tak bangun kot. Takkanlah Presiden Vladimir Putin tak bangun kot. Takkanlah Jokowi dan seantara dengannya tak bangun kot. 1% daripada IRS, hasil IRS Amerika Syarikat setanding dengan kita punya LHDN. Biasalah, $1 RM4 lebih. So, macam itulah, faham-lah. Lepas tu, hasil daripada 1% IRS, 1% FTS, 1% LHDN di India, LHDN di China, LHDN di Indonesia, LHDN di Brunei, LHDN di Rusia, LHDN di setiap negara, Brazil, Kanada, Australia, akan sampai kepada Malaysia dengan satu deal. Kami beri kemerdekaan atau satu negeri untuk Rohingya people dengan balasan kami nak 1% daripada LHDN korang. 1% je. Lepas tu mungkin untuk lebih
membuat mereka mengizinkan 1%, merelakan 1%, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rela, kita buat ganjaran pusingan. Pada tahun pertama, kita mendapat 1% daripada IRS, FTS atau IRS, FTS versi China, India dan negara-negara lain. Pada tahun pertama, kita buat di Malaysia dan Indonesia. Pada tahun kedua, kita buat di Malaysia dan Rusia. Pada tahun ketiga, kita buat di Malaysia dan Sepanyol. Keempat, kita buat di Malaysia dan Amerika Syarikat. Tahun kelima, kita buat Malaysia dengan India. Tahun keenam, kita buat Malaysia dengan China. Apa dia? Apa saja yang bermanfaat untuk manusia. Anima TV yang mengulang tayang informasi yang boleh merubah moldasi mekanisme manusia apabila mereka melihat ianya berkali-kali dan masuk ke dalam otak, terlekat, moldasi dan mekanisme pun berubah. Korang cek je ANYMA, Mega TV. Meant to educate, teaching, changing, moldation mechanism to the better version of them. Atau kita keluar daripada topik LHDN, kita create WHO sendiri yang diketuai Malaysia. Kita buat satu event untuk menyeru setiap Perdana Menteri, bos-bos negara di setiap negara yang wujud di muka bumi ini. Sama ada diorang datang ke Amerika Syarikat punya hall, Malaysia punya hall, India punya hall, China punya hall ke mana-mana. Siapa yang tidak boleh menghadirkan diri, kena hantar wakil daripada Rusia pergi ke persidangan tersebut. Dan apabila persidangan berlaku, yang wakil tu kena buat Zoom live dengan diorang punya Prime Minister, boss of the country, with the wakil yang akan datang ke sesuatu tempat yang telah ditentukan. Amerika ke, Britain ke, Malaysia ke, India ke, China ke, Indonesia ke, Brunei ke, okey? Di Malaysia lah kot. Malaysia. Kita sediakan makanan. Kita sediakan tempat tidur. Kita sediakan servis-servis yang indah perkasa. Supaya mereka ingat dan tak lupa akan pengalaman indah mereka di Malaysia. Kita bagi brosur, kita bagi sagu hati. Satu hari satu sagu hati. Dalam satu kotak kecil, cukuplah. Kotak macam ni kan. Imagine. Bangun pagi setiap hari, tengok depan bilik ada kotak. Mana tak bahagia. Tengok pula 7 hari, 7 kotak. Takkanlah Malaysia tak boleh nak adjust hadiah untuk setiap bos negeri yang akan datang ke Malaysia untuk menyetujui WHO versi lagi satu yang dikotai Malaysia, betul tak? Lepas tu, kita sebut duit ini 1% daripada setiap negara di dunia ini yang dihantar ke Malaysia. Tahun pertama, Malaysia dengan Indonesia. Tahun kedua, Malaysia dengan Brunei ke mana-mana lah. Thailand atau Vietnam. Kemudian, tahun ketiga, Malaysia dengan... Okay. So, diorang tahu. Setiap 14 tahun atau setiap 20 tahun, giliran mereka untuk mendapat 1% duit tu untuk satu penubuhan sesuatu yang bermanfaat di negara mereka dan di negara Malaysia. Manusia akan improve. Manusia akan indah. Manusia akan mempercayai satu-satunya Tuhan betul-betul wujud. Dan mereka semua tahu Allah itu Yahweh, itu Adonai, itu The Father. Percayalah tak diorang. Kena tahu semua orang. Semoga ini berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi